Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah. Kita berada di mana sekarang ini? Sekarang kita berada di PIS Shout TVET untuk Polisisi Malaysia dan kita bersiaran di Politeknik Ibrahim Sultan. Di belakang tabir kita ada unit pembangunan instruksional dan multimedia Politeknik Ibrahim Sultan. Masya Allah, tabarakallah. Salam Ramadan Al-Mubarak 1446 Hijrah. Dan kita hari ini ada tetamu istimewa. Perkenalkan dahululah jemputan ataupun kita punya tetamu undangan istimewa. Kacak bergaya orangnya, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Jadi mungkin sedikit saya nak perkenalkan diri Al-Fadhil Ustaz kita, iaitu Ustaz Muhammad Hamdan bin Abdul Ghani. Ustaz, mungkinlah boleh cerita sikit Ustaz. Sekarang ini memegang portfolio apa di sini di Politeknik Ibrahim Sultan? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Haji. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Muhammad Hamdan bin Abdul Ghani, pensyarah di Jabatan Pengajian Am, dan dalam masa yang sama juga memegang amanah sebagai pengurusi Masjid Politeknik Ibrahim Sultan. Itulah sikit sebanyak tentang diri saya, insya-Allah. Masya-Allah, kabarnya dari utara tanah air Ustaz. Ya, saya asal daripada Kedah. Dari Kedah, Darul Aman. Masya-Allah, tabarakallah Ustaz. Cuma dah menetap di sini hampir 14 tahun, 15 tahun lah. Masya-Allah, dah mastautin di negeri Johor Ustaz Ya, setakat sementara ni lah. Baik, Ramadan Al-Mubarak, semua orang menantikannya, khususnya Muslim. Ada juga bukan Muslim kita yang berjuang puasa kita Ustaz untuk memberi orang kata apa, satu pengalaman istimewa bersama di negara Islam kita, negara Malaysia. Jadi hari ini kita akan membicarakan beberapa topik yang sangat menarik. Misteri pun ada Ustaz. Ada soalan-soalan dia tu Ustaz InsyaAllah pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdan, kita akan slot bersama Ahlan Ya Ramadan. Apa tu? Selamat datang Ramadan. Jadi hari ini Ustaz, ramai mungkin anak-anak muda, anak-anak kita lah tidak tahu sebenarnya kenapa kita ni kena berpuasa Ustaz. Sebenarnya apa sebenarnya sumber yang menyuruh kita berpuasa? Boleh Ustaz ceritakan sikit pengalaman Ustaz? Baik, terima kasih Haji. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Pertamanya, kalau kita melihat kepada kewajipan berpuasa secara maksudnya sendiri itu pun dalam agama kita ni, dia ada satu perkara yang disebut sebagai sesuatu yang diketahui melalui agama tanpa perlu kajian yang mendalam. Dalam bahasa Arab disebut al-ma'lum minad-din bi-darurah. Artinya kita tahu benda ni tanpa perlu kita kaji dalil. Maksudnya kita daripada kecil pun dah dididik. Salah satu ibadahnya adalah puasa. Puasa ni bahkan kalau kita melihat dari situasi hari ni, mak dan ayah hari ni banyak hari ni dah semua berlumba-lumba untuk melihat anak tu kalau boleh nak puasa seawal mungkin. Mungkin kadang-kadang anak tu 4 tahun pun dah mula diminta berpuasa. Tapi kita tengok pada keadaan, kemampuan. Jangan kerana kita nak tunjuk pada orang, kita buat benda tersebut lah. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, sudah pasti dalam Al-Quran ada menyebut berkenaan dengan ayat yang di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, telah difardukan ataupun telah diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu. Di akhir ayat itu Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. La'allakum ni maksudnya mudah-mudahan. Cuma ada ulama tafsir, ada guru saya sebut la'allakum ini adalah supaya bertakwa. Maksud daripada ayat ini, dengan berpuasa Allah Ta'ala akan mengurniakan takwa kepada kita. Itu ayat yang menunjukkan kepada kita kewajipan berpuasa secara umumnya lah. Dan Rasulullah SAW juga ada menyebut dalam hadis yang diriwayatkan, kalau kita tengok Nabi sebut buniyal islamu alal khamsim, dibangunkan Islam itu di atas 5 perkara, dan salah satu perkaranya itu adalah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan itulah salah satu kewajipan. Dan kalau kita meneliti lagi, puasa ini juga adalah satu bulan kebaikan, ataupun kita sebut puasa ini satu ibadah yang mempunyai kebaikan, sama ada kebaikan dari sudut
rohani dan juga fizikal kita lah. Jadi itu alhamdulillah kita sudah berada dalam bulan Ramadan haji. Jadi mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada puasa ni. Masya-Allah. Tapi ramai orang nak kejar juga meninggal dunia dalam bulan Ramadan ni Ustaz kan. Sebenarnya meninggal dunia dalam bulan Ramadan ni apa kelebihan dia Ustaz? Baik, kalau kita tengok salah satu tanda pengakhiran yang baik adalah mati pada hari yang meninggal pada hari yang baik ataupun pada waktu yang baik. Salah satu perkara yang kita sebut antaranya kelebihan dalam bulan Ramadan lah, kalau kita sebut puasa sudah pasti dia sinonim dengan bulan Ramadan. Antaranya dalam bulan Ramadan ni dalam satu hadis Nabi, banyak riwayat lah, salah satunya riwayat Bukhari Muslim pun ada sebut, antaranya salah satunya yang menyebabkan orang yang meletakkan cita-cita untuk meninggal dalam bulan Ramadan disebut futihat abwabal jannah, dibukakan pintu syurga seluas-luasnya. Yang kedua disebut juga dalam hadis yang sama, wa ghuliqat abwaban nar, ditutup pintu-pintu neraka. Jadi mungkin kerana daripada hadis inilah yang menyebabkan orang bukanlah berlumba-lumba berharap, sebab kematian, hidup dan mati itu satu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti kalau orang yang meninggal dalam bulan Ramadan, dia akan diberikan kurniaan syurga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, Allahumma amin. Kita tahu tadi kita dengar Ustaz katakan tentang rukun Islam yang 5 Islam tertegak atas 5 perkara dan salah satunya adalah puasa. Kemudian Ustaz memetik perkataan la'allakum tattaqun. Sebenarnya puasa dengan takwa ni Ustaz, macam mana tu? Untuk kita ambil ibrahnya, makna kata kita puasa dalam masa yang sama kita nak bertakwa kepada Allah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Salah satu kelebihan daripada puasa ni haji adalah kurniaan Allah. Allah sebut la'allakum tattaqun. La'allakum ni kalau dalam bahasa Arab disebut litaraji, pengharapan. Dan maksud la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa takwa? Kerana maksud takwa itu kalau kita meneliti, melakukan kebaikan, sama ada berada di depan orang ramai ataupun sama ada berada dalam seorang diri. Yang kedua, meninggalkan maksiat, sama ada berada di depan orang ramai ataupun berada berada bersendirian. Jadi kalau kita tengok dalam kebaikan, sudah pasti paling mudah bila kita buat depan orang ramai. Macam anak kita lah je kan. Kalau kata adik-beradik datang tu kan, tak pernah duk, kalau kita nak ajak sembahyang tu kena bertempik dulu kan. Tapi tiba-tiba kalau adik-beradik dia datang, sepupu sepapat dia datang, kita tak sempat lagi, dia datang masuk wuduk pakai jubah siap-siap kan. Itu anak kita. Sebab apa? Sebab dia lihat orang nampak. Jadi orang nampak. Bila macam tu juga dengan maksiat. Tak ada orang kalau nak buat maksiat yang kalau kita sebut yang amator lah, orang yang baru nak pemula nak buat maksiat ni, sudah pasti bila dia nak buat maksiat dia akan buat secara sembunyi. Dia sembunyi, cuma kadang-kadang hari inilah orang yang lupa hilang malu, sifat malu ni dia tunjuk dekat media sosial dan sebagainya. Dan takwanya di situ, meninggalkan sesuatu kerana Allah, tak kiralah sama ada depan orang ataupun belakang orang. Begitu juga buat sesuatu kerana Allah, tak kiralah sama ada orang nampak ataupun tidak. Maka ibadah puasa sebenarnya terangkum di situ je. Artinya apa? Kita bila, sebab itu salah satu kalau kita tengok dalam ibadah puasa ni, ibadah yang menunjukkan kepada tinggal. Tinggal apa? Kita tinggalkan makan dan minum. Dan dalam erti kata lain, kita balik rumah tu haji kan, yang nak sebut pasal takwa ni kan. Kita balik rumah, tak ada orang. Mungkin orang rumah kita balik tak balik kerja lagi, anak-anak kita dekat sekolah. Kita tengok kurma Yusuf Tayyub cantik ya atas meja. Boleh tak kalau kita ambil makan senyap-senyap, kemudian kita basuh muka buat muka puasa? Sudah pasti boleh, kerana kita berpeluang. Tapi kenapa kita tinggalkan haji? Sebab kita tahu yang kita tinggalkan ini bukan kerana kita nak dapat penilaian anak, isteri ataupun manusia, tetapi kita nak dapatkan penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah konsep takwa sebenarnya yang diterapkan dalam bulan Ramadan. Dan sehingga hari ini haji kalau saya fahamkan haji daripada JKM Mechanical, ada tak alat boleh device, boleh detect orang puasa ataupun tak? Tak boleh. Tak boleh. Masih belum lagi orang boleh buat kan. Sebab apa? Sebab itu rahsia. Sebab itu disebut puasa ini sirrun baina abdi wa rabbi. Sebab antara puasa ini di antara rahsia antara hamba dan juga Tuhan. Masya-Allah. Sirrun baina abdi
dan juga Rabbi. Masya Allah, satu perkara yang sangat menarik puasa itu antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata macam konsep ikhlas juga Ustaz untuk kita nilai tidak mungkin, tetapi hanya kita dan biar Allah sahaja yang menilainya. Subhanallah, tabarakallah. Sahabat yang saya muliakan, pendengar yang saya hormati, kita dalam bulan puasa ni sebenarnya ada banyak perkara kita nak mengejar, berlumba-lumba untuk beramal. Kadang-kadang sampai beramal tu menunjuk pula dekat media sosial. Tapi sebenarnya kalau untuk pengimarahan ni Ustaz, apa sebenarnya dalam konteks Ramadan Al-Mubarak yang Allah dan juga sunnahnya ajarkan kepada kita untuk kita fokus, supaya kita ni tak lari daripada pengimarahan sebenar dan juga mengikut sunnah Rasulullah. Baik Haji, saya ada satu konsep lah. Dalam bulan Ramadan ni, kita kalau boleh, kita adakan 3 tabung. 3 tabung Haji. 3 tabung tu berdasarkan daripada dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada hadis. Yang pertamanya daripada hadis Nabi SAW. Nabi sebut, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, Nabi sebut juga dalam riwayat yang sama, hadis yang seumpama sama. Tadi man shama, yang kedua yang man qama Ramadan. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga, sudah pasti dalam bulan Ramadan ini syahrul Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran. Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah. Jadi konsepnya kita letakkan 3 tabung. 3 tabung. Tabung yang pertama namanya Shama. Shama tu puasa. Apa maksud puasa? Puasa ini adalah kita meninggalkan makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan di sebalik maksud puasa tu juga, kalau kita tengok dari sudut lughatan bahasa, dia sebut al-imsak, menahan diri. Artinya dalam puasa ni tuan-tuan Haji, dalam tabung yang pertama ni kita letakkan apa? Kita letakkan puasa, ibadah puasa. Lagi apa lagi? Dalam puasa juga perlu menahan diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Mengumpat. Kita letak ni, kita tinggalkan perkara menyebut benda-benda yang tak baik dalam tabung ni. Kemudian yang kedua, kalau kita sebut lagi, tidak menahan ataupun kita sebut menahan pandangan. Menahan pandangan pada ketika kita keluar berjalan ke apa ke. Saya dengar semalam ada kuliah dekat masjid dekat tempat saya lah. Dia kata ustaz tu sebut, kita ni pergi ke bazar Ramadan, pergi nak beli ayam, tengok paha ayam, lepas tu kemudian jalan sikit nampak paha lain pula. Kita nak tahan pandangan dekat situ je. Jadi dalam tabung apa? Dalam tabung som ataupun soma ataupun siam ataupun puasa. Lagi apa lagi? Kita tahan kata-kata kita tahan segala perbuatan-perbuatan jahat kita, berbohong dan sebagainya. Jadi itu kita masuk dalam tabung yang namanya soma. Kemudian yang kedua, qama. Qama adalah mendirikan Ramadan. Mendirikan Ramadan ni, apa maksud mendirikan Ramadan? Kita melakukan banyak ibadah-ibadah sunat. Salah satu perkara yang menjadi keutamaan kita pada malam selepas berbuka, tarawih. Tarawih, kita tengok tarawih dekat mana, tarawih sedap dekat mana, yang menjadi pilihan kita tarawih. Jadi salat tarawih tu adalah salah satu ciri kita mendirikan malam, mendirikan Ramadan. Yang kedua, yang sangat-sangat dituntut, yang kebanyakan orang terlepas pandang Haji. Orang berlumba-lumba dengan solat tarawih. Tetapi kalau kita buka dalam kitab-kitab Arab tuan-tuan Haji, kalau kita buka kitab-kitab fiqh, yang kita disebut tarawih ni sunat. Tetapi yang kedua ni disebut sangat-sangat dituntut, digalakkan. Apa? Memelihara solat sunat witir. Sebab apa? Sebab dalam witir ni Haji, dalam bulan Ramadan, dia ada 3 kelebihan yang tak ada dalam bulan Ramadan. Selain daripada bulan Ramadan. Yang pertama, dibuat secara berjemaah. Dalam bulan lain, untuk mendidik tak ada masalah. Tapi kebanyakan kita buat sendiri-sendiri. Yang kedua, solat tarawih, solat witir ini, selepas kita baca secara jahar, secara kuat. Imam baca kuat, kita dengar. Dan yang ketiga, selepas daripada fasa pertama ataupun separuh pertama, maksudnya selepas daripada malam 16 Ramadan, disunatkan kita untuk membaca doa kunut. Jadi tak ada dalam bulan lain lah Haji.
Yang ada hanya dalam bulan Ramadan. Jadi witir ni apa? Witir ni masuk dalam qamah. Jadi senarai dia dalam qamah Ramadan, mendirikan Ramadan. Yang pertama solat tarawih, yang kedua solat witir. Dan kita berpeluang lagi haji. Kita hari ni kita boleh buat kebaikan. Kita dah pergi sembahyang tarawih, sudah pasti kita pergi sembahyang Aisyah. Betul. Sembahyang Aisyah secara berjemaah. Jadi sembahyang Aisyah secara berjemaah, ada orang peluang untuk sembahyang subuh secara berjemaah pun dapat pahala qiyamul lail. Lagi apa perkara lagi? Kita bersurai bersama dengan imam. Maksudnya kita solat sembahyang tarawih, sembahyang witir, imam bersurai, kita pun bersurai, maka itu pun dapat pahala witir, pahala qiyamul lail. Maka itu berada dalam tabung qamah, mendirikan Ramadan. Selain daripada itu adalah amalan-amalan lain, antaranya kita bersedekah, mendirikan Ramadan juga, kita bagi orang buka puasa. Maka itu dalam tabung qamah Ramadan. Dan yang terakhir sekali Haji, dalam bulan Ramadan ini ada satu lagi tabung yang perlu kita isi, yang namanya adalah Quran. Jadi Quran ni, kalau kita ni kadang-kadang malu dengan alim ulama dulu, salafus soleh. Mereka ni khatam Quran jauh berbeza daripada kita. Kita hari ni nak dapat satu juzuk satu hari pun berpeluh je. Jadi itu kalau ikut, cuma kalau kita sebut dalam kemampuan ni, kita sebut dalam Quran sekadar mana kita mampu. Kalau kita mampu satu muka surat sebelum daripada bulan Ramadan, lebihkan sikit, sebab istimewanya bulan Ramadan ni. Yang kedua, tak mampu nak baca Quran, tak mampu satu juzuk, baca satu muka surat setengah. Tak mampu satu muka surat setengah, kadang-kadang ada orang tak ada kemahiran untuk baca Quran. Betul. Paling tidak dia boleh baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ataupun surah Ayatul Kursi. Ayat kursi ni semua orang hafal je. Orang takut hantu kan. Orang takut jin, takut hantu. Jadi dia akan baca ayat kursi. Jadi ini antara benda-benda yang kita sebut 3 tabung yang boleh dijadikan panduan kepada kita untuk mengimarah Ramadan. Sebabnya salah satu dalam bulan Ramadan ni, jin-jin, syaitan-syaitan yang jahat-jahat ni semua dibelenggu. Wasufidatis syayatin. Jadi jangan kita bila ada ruang yang sebegini, maka diri kita lah untuk nak buat kebaikan tersebut. Wallahu alam. Masya-Allah. PIS Borak Apa tu memang hari ni tak kosong. Tak kosong. Kita ada 3 tabung yang kita kena isi tu dalam sepanjang Ramadan. Pertama shama, puasa. Yang kedua qama, mengimarahkan ataupun mendirikan Ramadan itu sendiri. Yang ketiga Al-Quran. Tapi saya berminat Ustaz tentang jin dan juga syaitan yang dibelenggu. Sebab dalam kita punya borak ni saya teringatlah daripada surah An-Nas kan, ayat terakhir tu, minal jin nati wan nas kan, ada jin ada manusia. Dan sebenarnya Ramadan ni kata dibelenggu kan, jin dengan syaitan yang tak baik tu kan. Tapi kita masih tergoda dengan macam-macam lagi Ustaz. Manusia ni ada jin juga kan. Mungkin Ustaz boleh kupas kan. Dia Haji ni antara yang suka dengan misteri. Dia pun penulis novel misteri. Jadi cuma Haji, bila kita cerita tentang jin dan manusia ni, ataupun kita sebut minal jinnati wan nas, ataupun kalau kita godaan syaitan, pertama saya nak kemukakan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali disebut apa beza antara godaan syaitan dengan godaan nafsu. Ramai orang dia kata keliru. Dia kata kadang-kadang nafsu punya pasal disebut syaitan. Semua salah syaitan kan. Kena dengar. Yang pertama, kata Imam Ghazali, syaitan tugasnya adalah menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Syaitan. Okey, baik. Cuba kalau kita rujuk balik daripada sirahan daripada khutbah terakhir Nabi itu pun ada menyebut syaitan sebenarnya setelah berputus asa pada mengajak pada benda-benda jahat. Jadi dia akan mengajak kepada sekecil-kecil benda. Cuba hari ni kalau kita pergi pada konteks luar daripada Ramadan lah, artinya syaitan sebenarnya dia akan mengajak kita untuk buat kebaikan, untuk merosakkan kebaikan tersebut. Kalau kita pergi ke masjid Haji kan, kita cari tabung, jaranglah tak jumpa, betul tak? Betul. Kita kadang-kadang ada tak orang tak jumpa tabung kan, dia pergi jumpa jawatan kuasa masjid.
Mana tabung masjid lah? Kenapa? Saya cari tak jumpa. Kemudian jawatan kuasa keluar-keluar, betul lah, hilang lah. Oh, rupa-rupanya syaitan buat sorok. Pernah jadi tak, Haji? Tak pernah jadi kan? Tak pernah, Haji. Orang curi ada. Orang curi ada. Yang tu lain lah kan? Cuma kalau kita pergi lagi, Haji, artinya apa? Syaitan hari ni macam mana dengan tabung? Dia suruh kita sedekah. Tapi dia rosakkan ibadah kita dengan riak, takabur, ujub dan sebagainya lah. Tu yang pertama. Jadi maksudnya syaitan tugasnya adalah mengajak kepada kejahatan. Yang kedua, nafsu. Nafsu ni apa? Nafsu ni disuka kepada keseronokan. Suka tidur, suka makan, suka kepada kerehatan. Jadi kita sebut dengan sebabkan nafsu kadang-kadang mendorong kita untuk menerima godaan syaitan. Flow dia gitu je. Kadang-kadang dengan nafsu kita ni lah kita suka makan kan. Bila suka makan, masuk dalam bulan Ramadan, pun teringin nak makan, sebenarnya tak lapar pun tapi nak makan juga. Jadi kadang-kadang itu adalah ajakan nafsu. Dan dalam konteks Ramadan, kata ulama ada dua pandangan lah. Pandangan yang pertama, kalau disebut wasufidati syayatin, itu bermaksud dibelenggu syaitan. Yang pertama, memang syaitan-syaitan tu ditangkap. Yang terlepas ni kain plastik hitam. Yang tu syaitan yang tidak dapat ditangkap. Yang kedua, kata ulama juga, syaitan-syaitan ini tidak dibelenggu, tetapi kebaikan menyebabkan syaitan-syaitan itu terbelenggu. Cuma balik pada asal Ramadan, kenapa masih lagi ada kejahatan? Kejahatan itu kadang-kadang terhasil dengan keinginan daripada nafsu kita sendiri. Yang nafsu inilah yang sebenarnya Ramadan sedang mendidik kita. Tahan makan, tahan kata-kata, tahan penglihatan, tengok benda yang tak elok dan sebagainya. Cuma rugilah kalau kita ada orang yang melakukan kejahatan. Sebab tu Nabi sebutkan dalam satu hadis Nabi, Jibril ada doa kan, ada orang yang masuk bulan Ramadan tetapi dia tidak bertambah sikit pun kebaikan dia. Maka nerakalah dia, celakalah dia, jahatlah dia kan. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ni sepatutnya orang semakin jadi baik. Orang semakin jadi baik. Cuma atas kalau kita yang tak baik, jangan kita salahkan Ramadan, tapi kerana kita tidak berjaya mendidik hati kita untuk berada bersama dengan orang-orang yang baik dalam bulan Ramadan. Masya-Allah. Yang Ustaz sebut tadi, yang 3 doa tu ketika mana baginda Nabi naik ke mimbar tu ke? Betul. Itu 3 doa yang apa orang kata, kita takutlah sekiranya kita tergolong dalam orang-orang yang keluar daripada Ramadan tetapi masih sama ataupun lebih buruk lagi. Masya-Allah. Barakallah. Jadi Ustaz ni sebelum ni sebenarnya kan, Ustaz pernah menyambung pengajian di Mesir kan Ustaz. Jadi saya nak mungkin kita di Malaysia dan juga ramai anak-anak yang mungkin yang sedang mendengar ni dari politisi dan juga orang awam kan, kita nak tahu juga kan pengimarahan dari bumi Mesir tu macam mana bezanya, ataupun dari Madinah itu sendiri, dan bandingkan dengan Malaysia ni kan, apa mungkin titik persilangan yang boleh kita ambil lah sebagai pengukuhan jiwa kita lah untuk mengisi Ramadan. Baik Haji, terima kasih juga pengalaman lah. Cuma saya tak pernah lah mengerjakan umrah ataupun haji umrah dalam bulan Ramadan. Cumanya sikit pengalaman ketika berada di bumi Mesir ni, salah satu perkara yang kita dapat lihat, kemeriahan Ramadan tu luar biasa. Wow. Macam mana luar biasa tu Ustaz? Luar biasa ni, yang pertamanya, kalau dalam luar Ramadan, kebiasaan orang Arab Mesir ni dia baca Quran. Baca Quran lah dalam bas. Tapi dalam bulan Ramadan ni kita akan nampak lebih ramai orang baca Quran. Baca Quran ni mungkin kepada kita dia janggal lah. Janggal baca Quran tak dalam bas, baca Quran sementara tunggu bas. Sementara tunggu order nak beli makanan buka puasa tu kan baca Quran. Tapi itu menjadi satu kebiasaan kepada mereka. Satu, hidupnya mereka dengan Quran. Yang kedua, dari sudut pengimarahan Ramadan tu berlaku dalam suasana yang cukup cantik lah. Kalau kita tengok dengan kemeriahan, kalau dulu orang Arab dia ada fanus, dia ada lampu. Ada lampu tu kan, lampu yang dipasang tu kan. Jadi itu bermasuknya bulan Ramadan. Dan bila kita tengok salah satunya kemeriahan Ramadan ini, dari sudut ibadahnya, bacaan Al-Quran, kalau kita tengok dalam radio, dalam TV, maksudnya dimeriahkan bulan Ramadan ni memang meriahnya dengan
dengan Al-Quran. Kalau tarawih tu macam biasalah, pukul 10, pukul 11, pukul 11.30 tu habis, itu biasa. Maksudnya walaupun kadang-kadang ada setengah tempat dia buat 20 rakaat, ada setengah tempat dia buat 8 rakaat, tapi waktu sama. Jelah 8 20 tu. Ya. Kadang kat sini gaduh Ustaz. Yang gaduh tu kita tanya pergi ke tak pergi. Kadang-kadang dia gaduh ni tak pergi pun. Jadi itulah dari suasana tu, kemeriahan dia tu, kalau nak dibandingkan dengan Malaysia hari ni pun kita dah nampak ada penambahbaikan. Nampak suasana Ramadan tu semakin dihormati, semakin dilihat, semakin baiklah. Kalau tak dulu Haji, kalau dia ingat dalam tempoh 10 tahun, 15 tahun yang lalu, hari pertama Ramadan dah dengar lagu raya. Jadi hari ni pun kita tengok dah ada peraturan-peraturan yang kata lagu raya jangan pasang pada awal. Kadang-kadang itu menyebabkan orang melihat raya tu lebih besar daripada Ramadan. Saya teringatlah Haji sikit daripada analogi daripada guru saya lah, daripada guru kami yang mulia Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Dia sebut, kalaulah kita hari ni ada tetamu datang rumah, kita ni siapkan untuk tetamu lah. Tiba-tiba ada satu ketika kita masak, tetapi tetap untuk tetamu yang bakal datang. Maka tetamu yang duduk kat rumah kita ni bertanya, kamu masak untuk siapa ni? Kita masak untuk tetamu yang bakal datang. Kalaulah Haji jadi tetamu yang pertama tadi, apa rasa Haji? Rasa kecil hati tak? Ya kan? Mungkin kita rasa kecil hati kan? Maka begitulah kalau kita sebut Ramadan sedang bertamu, tapi kita sedang sibuk untuk menyambut Syawal. Jadi itu satu benda yang luar lah daripada kebiasaan kita dalam soal kita meraihkan. Maksudnya kita bersungguh-sungguh dulu dalam bulan Ramadan. InsyaAllah raya tetap akan datang. Cuma kita hargai Ramadan yang sedang kita lalui pada hari ini. Masya Allah. Saya pernah umrah di bulan Ramadan Ustaz. Kalau sebelum ni 20 rakaat kan, menggigil Ustaz. Lepas tu sambung tahajud pula lagi 10. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu time-time doa tu menggigil tak kan? Menangis sebab menangis penat menangis sebab penat ke sebab menghayati doa je? Itulah orang kata mengukur ketakwaan dan keimanan seseorang Ustaz, bagi kita berada di tempat orang dan kita melihat mereka punya budaya Ustaz. Jadi mungkin tadi kita dah tengok pengalaman di Mesir, mungkin ada sedikit di Haramain di Malaysia. Sebenarnya saya teringat pula, kalau di kampung kita ada macam malam 7 likur tu Ustaz. Kita pasang pelita kan, kadang-kadang nak menyambut Lailatul Qadar kata orang tua kan. Tapi kalau kita tengok di pantai negeri Timur Tengah, mereka meraihkan dengan lampu-lampu menyambut Ramadan ni Ustaz. Sebenarnya lampu-lampu ni memang untuk memeriahkan suasana ke macam mana Ustaz Ramadan? Kalau dulu ada orang kita sebut mitos lah. Ada kita mitos dia apa, malaikat tak nampak rumah. Tak adalah, malaikat bukan bersifat seperti manusia. Malaikat ni dia ada kedudukan yang tersendiri. Cuma adatnya kita bila rumah tu bercahaya, kita menghidupkan malam. Jadi pada ketika terutamanya pada malam kalau dalam bahasa Melayu kita ni malam 7 likur lah. Malam yang kita sebut Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni rahsia je, kita tak tahu. Macam sebab itu kata, saya tengok dalam satu kitab ni Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah taala sebut, ada sebenarnya Allah Taala sembunyikan kita 10 perkara. 10 perkara. Saya sebut 3 lah. Tiga perkara kan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan namanya yang agung. Dalam bahasa Arab disebut Ismul A'zam. Maksudnya nama Allah itu sendiri. Nama Allah tu ada 99 kan, kita baca 99. Dalam 99 ni dia ada satu nama yang disebut Ismul A'zam. Wow. Nama yang agung. Allah Taala sembunyikan. Kenapa Allah Taala sembunyikan? Supaya kita berdoa dengan setiap nama-nama Tuhan. Masya-Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan juga satu solat namanya Salatul Wusta. Dalam Quran kata Salatul Wusta. Jadi ulama pun berbeza pandangan berkenaan dengan solat wusta. Maksudnya dia masih jadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Solat besar. Solat yang besar. Dia walaupun kita sebut kita solat pertengahan kan. Tetapi maksudnya solat yang besar. Solat apa? 5 waktu. Kita tak tahu mana sebab dirahsiakan. Cuma yang disebut pandangan hanya pandangan ulama. Jadi bila solat yang besar, sebab apa? Sebab kita nak suruh jaga 5 waktu. Macam tu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan
Lailatul Qadar. Sebab apa sembunyi Lailatul Qadar? Supaya kita ni bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ni dalam buat ibadah, mengerjakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Sebab tu kata ulama juga, saya tengok, saya baca dalam tafsir Sawi, syarah kepada kitab tafsir Jalalain, disebut dibuat satu persoalan, adakah dapat orang yang melakukan ibadah dalam bulan Ramadan dalam malam Lailatul Qadar tapi dia tak tahu, oh rupa-rupanya malam ni malam Lailatul Qadar. Maka kata ulama, kata pengarang kitab tersebut, kata dapat. Tetapi dia tetap akan dapat kebaikan, pahalanya 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dia akan dapat. Artinya apa, Haji? Artinya kalau kita tahu ataupun tidak, itu persoalan nombor 2. Persoalan yang lebih besar, apa yang kita buat pada malam-malam dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Itu rahsia yang mana orang kata nak diungkap pun tak tahu. Ahli nujum pun tak nampak dekat mana bila malam Lailatul Qadar ini. Kadang-kadang kita menerima orang kata apa, oh malam ni kot kan. Setiap orang lain perasaan dia. Jadi Ustaz, mungkinlah sebagai kita nak merangkumkan perbincangan, sebab memang menarik lah ni. Boleh orang kata apa, melihat kepada hikmah Ramadan, amalan dan pengimarahan. Tapi mungkin ada anak-anak remaja atau anak-anak kita yang sedang mendengar, ataupun mungkin orang yang dewasa dulunya jahil, ada banyak tinggal puasa, Ustaz. Macam mana mungkin kaedah sebagai penutup ini, jangan anggap yang dosa lalu itu mungkin Allah kata nerakalah engkau tempatnya kan, supaya kita terpujuk jiwa ni Ustaz. Dalam Ramadan ini kita nak masuk syurga semua ni, tapi ada dosa-dosa lalu ketika kita jahil itu nak dipadamkan. Mungkin Ustaz ada tips yang terakhir lah, rangkuman daripada perbincangan ahlannya Ramadan ini. Baik Haji, salah satu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni ada ibadah yang kita sebut, antaranya disebut pahala ibadah yang berganda terdapat dalam bulan Ramadan. Itu dalam satu hadis kursi yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, setiap amalan anak Adam ini dilipat kali gandakan sehingga 700 kali ganda. 700 kali ganda. Kecuali belum ada kecuali je, kecuali puasa. Maksudnya apa je? Maksudnya 700 kali ganda ni standard biasa. Kadar biasa. Maksudnya kalau kita ada amalan sedekah luar daripada bulan Ramadan, dalam Quran pun sebut masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi seumpama orang yang bersedekah di jalan Allah seperti satu anak benih, yang daripada anak benih tu tumbuhnya 7 tangkai. Daripada 7 tangkai tu setiap tangkai ada 100. Artinya 700 pahala. 700 pahala ni standard kebiasaan. Allah Ta'ala Maha kasih sayang pada kita ni, standard pahala antara 10 hingga 700. Tetapi Nabi sebut, Allah Ta'ala berfirman, illa saum, kecuali berpuasa. Fa innahu li, sesungguhnya orang berpuasa ni Haji, dia tinggalkan makan minum. Tadi yang cerita buah kurma kat rumah tadi kan. Kita masuk dalam tandas, air paip kan yang keluar mengalir tu kan. Kita ambil satu pun kita tak buat. Sebab apa? Kita tinggal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata wa ana ajzi bih. Maka akulah yang akan bagi pahala. Maka salah satu caranya kita, bahasa mudahnya hari ni, kita nak jadi jutawan akhirat lagi. Kita nak jadi jutawan akhirat. Yang pertama, kita buat kebaikan dalam bulan Ramadan. Banyakkan amalan-amalan tadi yang kita sebut 3 tabung tadi, penuhkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita sebut lagi, salah satu perkara yang sangat-sangat dituntut, bahkan menjadi satu benda yang kalau kita masuk dalam bulan Ramadan yang hebat, ramai orang bersedekah. Maka kita bersedekah Haji. Cuma sedekah ni kita sebut, jangan kita lihat pada apa kata orang. Kadang-kadang kita nak sedekah RM1 kan, kita kata RM1, baik tak payah sedekah. Orang bukan nak tengok RM1 pun. Sebenarnya RM1 pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia dapat banyak pahala. Maka kalau sedekah, maka sedekahlah. Dengan sedekah tersebut sudah pasti akan ada kebaikan, ada pahala di sisi Allah. Kalau kita nak pergi lagi Haji, kalau kita tengok, kalau kita nak letak satu strategi 10 akhir Ramadan, maka kita
banyakkan ibadah, terutamanya 10 akhir Ramadan. Banyakkan sedekah, kerana khairun min alfi syahr, sebab lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalau kita tengok lagi, Nabi sebut Lailatul Qadar ini berlaku pada 10 akhir Ramadan. Dan ada lagi Nabi kecilkan lagi skop. Nabi tahu kita ni malas kan. Sayangnya Nabi kat kita ni, Nabi kecilkan lagi skop. Dia kata apa? Witir, hari-hari ganjil. Maksudnya 20 malam 21 tu kita ambil mungkin malam 20 sampai 21 sampai malam 30 Ramadan, kita peruntukkan sedikit duit. Tak banyak aja, RM5. Mungkin satu malam RM1 satu malam. Mungkin malam ganjil RM5. Malam genap RM1. Kalau dapat malam Lailatul Qadar Haji, RM5 ni kali 700 kali 1000 tahun, 1000 bulan. Berapa Haji? Tak lagak kira. Saya bukan matematik. Jadi kalau kita sebut dari sudut kebaikan dalam bulan Ramadan ini, adalah satu ruang dan satu peluang yang Allah bagi pada kita untuk kita merubah diri kita untuk jadi lebih baik. Maksudnya kalau kita dulu ada dosa, kita harap dalam bulan Ramadan ni lah Allah ampun dosa kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kalau kita dulu tak tahu, maka kita buat pada bulan Ramadan kali ini, maka dengan sebab itu moga-moga Allah Ta'ala ampun juga kelalaian kita pada satu ketika dulu. Wallahu a'lam. Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdan Rugani. Panel jemputan kita pada hari ini untuk Ahlan Ramadan bersama PIS Shop TV YouTube, dan juga untuk semasa program PIS Borak Apa Tu. Jadi borak apa hari ni? Ramadan Al-Mubarak. Ada 3 tabung. Kalau kita nak ingat isi 3 tabung tersebut, dan mudah-mudahan kita mendapat Ramadan yang diberkati, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita keluar daripada madrasah Ramadan ini dengan satu pengharapan supaya kita menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi Ustaz untuk sesi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.